bermain dengan jantan mana ni? Ha? Syikin, tak belai. Lihat, aku nak buat apa ni? Aku nak buat apa ni? Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, Info Hiburan untuk anda. Drama Malaysia adaptasi novel yang bertajuk Bukan Sekadar Lafaz untuk musim yang pertama. Drama ini mempunyai 20 episod. Nami akan ringkaskan alur ceritanya supaya korang mudah fahami. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Assalamualaikum. Hai semua. Okey, hari ni Lady Boss akan start kerja sebagai student practical di sebuah kafe. Ya Allah. Tak payahlah over sangat. Ni ke? Macam ni ke? Ini kami mana kena. Awak. Takdir pertemuan antara Huzaifah dan Ashikin Zaman. Bermulanya kemalangan motosikal, sehinggalah Hud dapat tahu bahawa Syikin akan bekerja di bawahnya sebagai pelajar praktikal. Kafe Keep Talk adalah tempatnya. Sudah lama Hud tidak berjumpa dengan cinta sejatinya. Sejak zaman sekolah lagi, Hud menyimpan perasaan pada Syikin. Apabila dia bertemu kembali dengan Syikin, hatinya telah kembali berbunga. Jika Syikin tak hadir bekerja, maka hilang semangat kerjanya dan dia akan cuba cari alasan supaya Syikin sentiasa ada di depan matanya. Gadis bernama Lufia sudah lama menyukai Hud, tapi Hud hanya anggapnya sebagai sahabat saja, tak lebih dari itu. Lufia hanya bertepuk sebelah tangan saja. Hud ada seorang kawan baik bernama Khalid. Dia dan Hud mengenali sejak zaman sekolah, iaitu rakan sekelas tingkatan 6. Khalid ada menjalankan perniagaan periklanan secara kecil-kecilan. Bila dia masuk, ini datang kerja ke? Nak keluar dating ni? Cup cover. Oh, cover. Oh, hati-hati sikit nak kerja. Boleh tak? Sorry, Drama apa ni? Drama apa? Menceritakan pula tentang keluarga Syikin. Tuan Zaman adalah ayahnya. Mamanya bernama Puan Mahani. Mahani adalah ibu tirinya. Tuan Zaman berkahwin dengannya selepas ibu kandung Syikin meninggal dunia. Bagaimana pula dengan suami Mahani? Adakah sudah tiada? Syikin juga ada adik tiri bernama Ain. Konflik bermula apabila Ain merasakan dirinya kurang mendapat kasih sayang dari ayah tirinya, iaitu Tuan Zaman. Tuan Zaman sepertinya lebih mengambil berat terhadap Syikin dari Ain sendiri. Perasaan cemburu yang dipendam selama ini, dan dia merancang untuk alihkan perhatian Tuan Zaman pada dirinya saja. Puas Syikin menjelaskan pada Ain bahawa kasih ayahnya terhadap mereka berdua tidak berbelah bagi. Ain mempunyai rancangan jahat yang akan memusnahkan kehidupan Syikin. Ain akan jalankan kerja jahatnya bersama Wafi. Wafi juga sama seperti Lufia, bertepuk sebelah tangan terhadap Ain. Ain tidak memandang lelaki sepertinya. Ain juga merancang untuk merampas kekasih Syikin, iaitu Dr. Firman. Ain adalah sejenis manusia yang tidak boleh melihat orang lain lebih darinya. Ain mahukan lelaki yang ada kejaya dan bukannya seperti Wafi yang hidupnya tak menentu. Aku akan make sure aku yang dapat kasih sayang ayah sepenuhnya. I ada event malam ni. Nak teman I jadi partner I. Sorry, but I dah janji dengan Syikin. Syikin, ya kan? Kau faham tak aku dah tak nak dekat engkau? Kau janji nak kahwin dengan aku kan? Ain, kau jangan main-main tau dengan aku Ain. Kau ingat kau boleh lari daripada aku? Tuan Zaman menubuhkan Yayasan Rumah Nur Kasih. Tempat ini adalah berkumpulnya insan-insan yang telah dibuang keluarga akibat ketelanjuran dan hamil anak luar nikah. Ditambah pula, si pelaku tidak mahu bertanggungjawab. Tujuan menubuhkan yayasan tersebut adalah bagi menjaga kebajikan mereka
supaya insan seperti ini tidak dipinggirkan dan memberi peluang pada mereka agar dapat meneruskan kehidupan seperti masyarakat lain di luar sana. Anak-anak yang bakal dilahirkan akan diberi pada orang yang lebih layak. Reputasi Tuan Zaman mula tergugat apabila Shikin telah masuk dalam perangkap yang dirangka Ain bersama Wafi. Shikin sudah terlanjur dengan lelaki yang tidak dikenali. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Shikin terima hadiah bunga yang disangkakan dari Firman. Shikin rasa pelik. Selalunya, Firman akan beri bunga mawar dan bukannya bunga lili. Bunga itu disertakan dengan kad ucapan sempena hari jadi Shikin. Kad itu juga tertulis bahawa Firman mahu sambut hari jadi Shikin di sebuah hotel pada malam itu nanti. Sehinggalah perkara buruk yang terjadi pada diri Shikin. Apabila Shikin pulang, dia terus dimarahi ayahnya. Tuan Zaman telah mendapat foto Shikin bersama seorang lelaki di hotel. Puas Shikin jelaskan pada ayahnya bahawa dirinya telah dianyanya. Tapi Ain menambah api dalam situasi yang berlaku. Shikin mahu buat laporan polis, tapi tidak diindahkan. Nampaknya Tuan Zaman begitu kecewa dengan Shikin. Bolehlah saya nak jaga anak saya ni, Tuan. Sebenarnya ibu bapa Fina yang minta kami semua jaga Fina dekat sini. Kami dah jumpa sepasang suami isteri yang belum punya anak. Mereka plan nak ambil anak Fina lepas persalinan. Saya nak jagakan dia. Tuan Zaman mencari jalan supaya reputasinya terus dijaga. Dia mahukan Shikin segera menikah dengan Firman. Ain pada mulanya seperti mengalah apabila Shikin akan disatukan juga dengan Firman. Tapi apabila saat Tuan Zaman memberi surat nikah pada Firman, Ain menghantar gambar double line pada lelaki itu. Maka terbongkar perkara yang seharusnya disembunyikan dari pihak Firman. Tuan Zaman merayu pada Firman supaya menikah juga dengan anaknya. Tapi dia tak mahu. Dia berkata dia tidak menikah dengan bekas orang. Dengan mengejutkan, tiba-tiba Hood datang ke rumah Shikin dan berkata yang dia mahu menikah dengan Shikin atas dasar menyelamatkan maruah keluarga. Surat last warning untuk Shikin. Dia tahu tak? Belum. Aku jumpa dia pun tak. Bagi aku je surat ni. Kau nak buat apa? Aku pergilah rumah dia. Aku tanya dia betul-betul. Alamat dia? Lah, tak ada kan alamat dia? Mana dia? Aku dah tak tahu siapa lagi yang boleh tolong ke dalam hal ni. Saya boleh kahwin dengan Shikin. Firman sangka Hood adalah orang yang rosakkan Shikin. Tetapi bukan. Maka tiada jalan lain lagi selain Tuan Zaman terima Hood sebagai menantunya. Menantu di atas perjanjian yang telah ditetapkan. Majlis pernikahan akan segera diadakan dan majlis itu akan dibuat di luar kawasan. Ini bagi mengelakkan kenalan Tuan Zaman tahu tentang kes anaknya. Hood merancang untuk adakan majlis akad nikah secara kecil-kecilan di rumah neneknya di Negeri Sembilan. Ibu bapa Hood iaitu Razlan dan Huda terkejut bila anaknya beritahu yang dia mahu berkahwin. Mereka sangka Hood mahu menikah dengan Lufia. Mereka berdua juga rasa pelik kerana Hood tergesa-gesa mahu percepatkan akad nikah itu. Lufia sangat kecewa dengan keputusan Hood menikah dengan Shikin. Tapi nampaknya Lufia tidak akan berdiam diri dan dia akan lakukan apa saja supaya Hood menjadi miliknya. Tiba harinya, majlis akad nikah antara Hood dan Shikin. Apa awak nak sebagai pertukaran kahwin dengan Shikin? Tak ada apa-apa kan? Mana ada orang nak buat kerja free hari ini? Come on. Saya ikhlas nak tolong Shikin. Saya percaya awak ikhlas. Tapi dengan satu syarat. Macam mana you tahu rumah I minta Faizal alamat rumah tunang Hood. You buat apa kat sini? I nak cakap tahniah sebab you dah rampas Hood daripada I.
Aku akan pastikan yang aku akan hancurkan hidup kau macam mana kau hancurkan hidup aku. Kau ingat tu? Hud dan Shikin telah sah menjadi suami isteri. Setelah itu, Hud dipertanggungjawabkan menjaga Shikin dengan sebaiknya. Dia perlu ingat bahawa dia telah terima perjanjian dari Tuan Zaman. Pada awal perkahwinan, Shikin tertekan dengan hidupnya dan hampir saja dia bunuh diri. Sejak itu, Hud berusaha membentuk Shikin menjadi seorang manusia yang kuat. Mama dengan Abah balik hari ni. Hud nak balik bila? Hud cuti lama sikit. Taubat. Ya? Awak sebenarnya sama kan macam semua orang? Awak ingat saya jijik kan? Awak pun sama macam semua orang. Keluar! Keluar! Razlan tidak kisah pun siapa pilihan Hud. Cuma Huda saja yang agak berat untuk terima Shikin sebagai menantu. Dia agak terkilan Lufia tidak menjadi menantunya. Tapi lama kelamaan, dia terima juga Shikin masuk dalam keluarganya. Jika Shikin boleh buatkan Hud bahagia, dia harus reda dengan takdir yang telah ditentukan. Luf, tak cakap pun balik sini? Aku tak nak balik pun kali. Tapi aku geram tengok gambar nikah Hud. Tak salah kan kalau Hud kahwin dua? I nak jadi isteri kedua you. Apa benda you cakap ni? You dah gila Sahut I tak gila. I sanggup jadi bini kedua you. Kita sayang Lufia ke? Sayang, nenek sayang. Tapi jangan buat macam tak elok. Nenek bersama je perangai. Lufia. Lepas. Nenek Mariam antara orang terawal mengetahui perjanjian perkahwinan Hud dan Shikin. Hud yang menjelaskan perkara itu. Kemudian, Firman pula yang ketahui perjanjian itu selepas diberitahu oleh Tuan Zaman. Yang terakhir, yang ketahui hal kahwin kontrak itu, iaitu Lufia. Apabila dia tanpa sengaja terdengar perbualan telefon antara Khalid dan Hud. Dilihat, Nenek Mariam nampaknya tenang bila Hud beritahu tentang hal itu. Firman pula nampaknya gembira kerana dia ada peluang untuk memiliki semula Shikin. Dia mula rasa menyesal apabila melepaskan cinta pertamanya. Kalau ikutkan, Tuan Zaman lebih berkenan mahukan Firman sebagai menantunya. Tapi Lufia pula telah menjumpai kelemahan Shikin. Dia berjumpa Shikin supaya pujuk Hud berkahwin dengannya. Dia tak kisah menjadi isteri nombor 2 sekalipun. Jika Shikin tidak mahu, dia akan bongkarkan tentang hal perjanjian tersebut pada kedua ibu bapa Hud, iaitu Razlan dan Huda. Sebenarnya kau jadi pak sanggup sebab kau nak jadi menantu orang kaya ke? Kahwin dengan perempuan kutuk. Perempuan ni nak kena rogol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah baik dah? Kurang sikit lah. Dah tu kenapa pakai tudung dekat rumah? Bahang, bagi bernafas sikit. Buka tudung tu. Hud ada mah. Hud kan suami. Apa salahnya? Mama ada buat bubur. Saya suap nak? Tak apa, biar Mama yang suap. Selepas Shikin keluar rumah dan ikut suaminya, Ain mencari peluang untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuan Zaman. Dia mula bekerja di yayasan. Ain berharap dia akan mendapat posisi jawatan yang dia impikan. Wafi pula menyuruh Ain gunakan kesempatan yang ada untuk menjual bayi yang ada di yayasan untuk mendapat keuntungan yang lumayan. Ain berfikir 2 kali sebelum dia mahu mengambil tindakan begitu. Munculnya kembali ayah kandung Ain, iaitu Rostam, yang baru saja keluar dari penjara. Hidupnya kini tak tentu hala, menjadi peminta sedekah untuk sesuap nasi. Takdir dipertemukan semula antara dia dan Mahani. Mahani terkejut melihat bekas suaminya dan dia pun melarikan diri. Dalam diam juga, Zaman menyiasat tentang Hud dan Shikin. Apabila dia dapat korek maklumat dari manager kafe, hatinya rasa senang kerana Shikin kini berada dengan orang yang baik. Huzaifah tu dah lama dah kerja dekat sini, Encik. Dia tu baik, bertanggungjawab, bagus budaknya. Tapi apa yang saya tahu, dia tak pernah tinggal solat. Fazal rasa dia jujur tak? Cik, saya rasa dia lah staff yang paling jujur dekat sini, Cik. Mana tu Mama ni takut Mama perhambat dia dengan penipu. Selamat datang menantu Mama.
Nampak saja reaksinya benci, padahal dia masih sayangkan anaknya. Dia mula menyiasat tentang kes ketelanjuran anaknya, sama ada benar Shikin orangnya begitu ataupun menjadi mangsa keadaan. Hal ini membimbangkan Ain kerana takut jika hal ini terbongkar. Ain juga takut andai kata Wafi membongkarkan kerja jahatnya. Wafi pun telah ugut padanya. Jika Ain tidak mahu kahwin dengannya, dia akan bertindak menghancurkan hidup wanita itu. Babak flashback di waktu Tuan Zaman cuba menyelamatkan Mahani dari suaminya iaitu Rostam. Nampaknya, kisah lama bakal menimbulkan konflik pada episod seterusnya. Buka. Apa ni? Aku nak jual air ya. Aku nak jual sebab aku bayar hutang lu. Kau lepaskan dia. Aku tak nak kau kacau lagi ya. Kalau tak, aku pastikan kau masuk penjara. Ayolah. Okey. Penghuni Yayasan Nukasih iaitu Fina telah pun bersalin. Bayinya telah diserahkan pada orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Emosi Fina mula tak stabil dan dia mula meroyan kerana berpisah dengan anaknya. Ini agreement yang menyatakan Fina dah setuju untuk serahkan baby Fina pada pihak kami. Kau jual dia anak aku. Bawa ada anak aku. Cina anak aku. Cina anak aku. Buat. Bagi balik anak aku. Ya. Kau ambil anak aku. Sekarang ni Fina kena ikut orang ni. Dia ambil saya. Awak nak buat saya jumpa anak saya? Kau jumpa anak saya? Lama-kelamaan, Shikin makin selesa dengan Hood. Dengan sikap dan layanan Hood yang baik, maka sudah timbul perasaan sayang. Nenek Mariam baru saja keluar hospital kerana masalah kesihatan yang dipanggil sakit tua. Mujur jiran sebelah iaitu Mila perasan dengan keadaannya yang pingsan seorang diri dalam rumah itu. Shikin mendesak Hood supaya berkahwin dengan Lufia. Hood makin tertekan dengan permintaan yang tak masuk akal dari isterinya. Dia pun keluar rumah dan melepaskan amarah. Apabila Shikin keseorangan diri dalam rumah, timbul perasaan takut kerana rumah Hood alami gangguan bekalan elektrik. Puan Shikin telefon Hood tapi tak berjawab. Masuk saja waktu subuh, Hood tersedar dan dia segera balik ke rumah. Shikin memarahi Hood kerana tinggalkan dirinya seorang-seorang. Firman dan Lufia kini kerjasama untuk mendapat kepentingan masing-masing. Mereka berdua masih tak putus asa. Mahani pula telah mendapat alamat rumah Hood di poket seluar suaminya. Timbul rasa pelik dalam diri Huda apabila dia melihat penampilan diri Shikin. Dia tahu Shikin kurus orangnya, tetapi kenapa perutnya buncit? Razlan menyuruh isterinya bertanya pada Hood untuk mendapat kepastian. Khalid nampaknya telah berjumpa cinta sejatinya, iaitu kawan baik Shikin iaitu Lia. Di waktu mereka berempat makan bersama, inilah waktu Khalid mengenali Lia dengan lebih dekat lagi. Sejak itu, mereka seringkali keluar bersama. Saya tak boleh lupakan Shikin. Saya sanggup kahwin dengan Shikin. Nak kahwin dengan Shikin? Shikin dah kahwin lah. Shikin dah pergi jumpa doktor tak? Tak bolehlah macam tu. Terima kasih, Nek, sebab terima Shikin. Weh. Kau datang rumah aku, cari Shikin sekali lagi, aku telefon polis tau. Shikin akan kahwin dengan aku lepas dia cerai dengan kau. Rostam bertemu dengan Wafi dan dia tidak tahu lagi Wafi ada hubungan dengan Ain, iaitu anak kandungnya yang sedang dicari. Maka itu, mereka berdua telah kerjasama dalam menjalankan aktiviti jual bayi. Rostam telah diarahkan untuk menyamar sebagai Zaki, orang yang kaya raya, untuk membuat perjanjian dengan Tuan Zaman untuk dapatkan bayi. Di situ, dia telah bertemu semula dengan lelaki yang dia berdendam selama ni. Dia perasan potret wajah bekas isterinya iaitu Mahani. Penyamarannya berjaya kaburi mata Zaman. Lepas itu, dia terdengar Zaman memanggil wanita muda yang berada di sebelahnya, iaitu Ain.
Apabila Zaman ceritakan bahawa Ain anak tirinya, makanya Rostam mengesahkan bahawa wanita muda itu adalah anak kandungnya. Kerja pun sudah selesai dan pembagian duit telah pun dibuat. Wafi puji hasil penyamaran yang dilakukan Rostam. Rostam bersemuka juga dengan Ain. Nampaknya Ain tidak mahu ayahnya ganggu hidup dia dan Mahani lagi. Dia tidak peduli pun dengan luahan rasa sedih dari Rostam. Yang dia tahu hanya Zaman sahaja ayahnya. Dia begitu bencikan Rostam. Ayah, ada orang anak angkat memandangkan dekat rumah Nukasi tu ada penghuni nak bersalin tu yang Ain nak bincang ayah ni. Macam mana? Apa kata Ain bawa dia jumpa ayah dekat rumah Nukasi? Baik. Kita bincang. Ain, nanti tolong bawa Cik Zaki ke kereta dia. Yang nak pergi tengok baby dulu. Saya jumpa Cik Zaki di kereta ya. Baik. Inilah baru anak aku. Mana tumpuannya kuah kalau bukan ke nasi. Aktiviti haram yang dijalankan di Yayasan Nur Kasih bukanlah satu perkara yang boleh disembunyikan lagi. Dia beritahu pada Syikin bahawa bayi yang diuruskan di situ telah pun dijual dan bukannya diberi secara ikhlas ataupun dijadikan sebagai anak angkat. Tambahan lagi, bayi yang dikandung oleh Syikin pun akan terima nasib yang sama. Syikin akan pastikan perkara itu takkan berlaku. Hatinya berat untuk mempercayai penjelasan Lia tentang kegiatan yang dilakukan ayahnya. Rostam telah tahu di mana Zaman dan Mahani tinggal. Mungkin Ain telah beritahu. Mahani mencari masa untuk bersama Syikin. Bila dia sampai, dia melihat Syikin dalam kesedihan kerana Syikin baru saja berjumpa dengan Ain. Begitu sakit hatinya kerana dia tahu semua perkara yang berlaku berpunca dari adik tirinya sendiri. Lega rasa hati Mahani apabila dia dapat melepaskan rindunya. Kenapa juga seorang-seorang? Tak ada, saya teringat kat Lia. Kenapa dengan dia? Saya tak boleh bayangkan dia dengan Khalid. Macam kelakar. Macam mana apa? Maksud kau ayah aku terlibat dalam penjualan baby? Tak mungkin ayah aku akan buat macam tu. Aku tahu kau susah nak percaya ni semua, tapi percayalah. Itu yang aku nampak, aku tak tipu. Lufia telah berani ugut pada Hud untuk beritahu perkara sebenar pada Huda dan Razlan tentang kehamilan Syikin. Hud beri amaran supaya jangan libatkan keluarganya dalam hal ini. Hud terus pergi berjumpa Khalid kerana dia boleh jangka Lufia tahu perkara ini dari Khalid sendiri. Khalid pun telah jelaskan bahawa Lufia telah curi-curi dengar perbualan telefonnya kemarin. Dalam perjalanan pulang, Hud jatuh motor dan telah dihantar ke hospital. Hud alami kecederaan ringan. Semua pihak yang ada pergi melawatnya. Syikin tidak suka pada tindakan Firman padanya. Dia tahu Firman masih menyimpan harapan terhadapnya. Namun dalam hati Syikin hanya ada Hud saja. Huda tahu Syikin sedang mengandung. Dia perasan Syikin rasa mual dengan makanan yang dibawa untuk diberi pada Hud. Huda mula teruja untuk menimang cucu. Tapi setelah Lufia beritahu perkara sebenar, Huda terus menyimpan rasa benci pada menantunya. Hud cuba hentikan sekereta yang berlaku. Kenapa baju Hud je ada dalam hari ni? Katil pun katil single. Takkan lah. Nanti, anak dalam kandungan Syikin tu bukan anak Hud. Hud jadi pak sanggup sebab nak jaga maruah Syikin. Astaghfirullahaladzim. Mak! Hud jadi pak sanggup? Ini bukan anak Hud kan? Ya Allah, Mak! Ini anak Hud. Mama tak boleh datang sini nak hina Syikin macam ni. Hina? Tuan Zaman telah mendapat berita yang kurang menggembirakan, di mana bekas penghuni Yayasan Nur Kasih iaitu Fina telah melarikan diri dari hospital bahagia. Fina sangat tertekan jiwanya apabila anak yang dikandungnya sudah diberi pada orang lain. Perkara ini pun telah dibawa oleh pihak berkuasa untuk menangkap semula Fina. Lia datang berjumpa Syikin untuk cuba tenangkan kawannya itu. Khalid juga turut ada bersama menemani Lia. Rostam berjumpa Mahani dan dia tidak sempat bertanya apa-apa
apabila Zaman pun munculkan diri. Shikin semakin buntu apabila mak mentuanya semakin bencikan dirinya. Shikin pergi ke rumah Nur Kasih dan berharap ayahnya izinkan dia menumpang di situ. Namun Zaman melarang sama sekali. Nenek Mariam yang berada di kampung mula tak sedar hati. Dia merasakan ada masalah yang ditimpa anak dan cucunya. Jiran sebelah iaitu Mila sentiasa menjadi pendengar apabila Nenek Mariam bercerita. Mila juga sering kali memberi makanan padanya. Mama Shikin dah nikah dah pun dengan Hud. Sekarang ni Mama nak Shikin buat apa? Aku nak kau cerai dengan aku. Saya tahu awak sedih. Tapi awak jangan ambil hati apa yang Mama cakap. Tak payah layan apa Lufia tu. Biarlah apa dia nak fikir. Dia tak tahu benda yang sebenar. Keadaan Shikin tidak berapa sihat. Hud mahu menemani isterinya, tetapi Shikin tidak mahu dan dia mahu Hud pergi kerja. Waktu ini, Huda dan Lufia datang berjumpa Shikin. Kunci kedua yang dimiliki membuatkan mereka berdua terjam masuk ke dalam rumah. Mujur telefon bimbit Hud tertinggal dan dia patah balik semula ke rumah. Kemudian, dia terus melihat Shikin yang sudah terbaring atas lantai dalam keadaan dia yang kesakitan. Lufia yang menolak Shikin. Setelah banyak kali Hud minta Shikin pergi hospital, akhirnya Shikin mendapat rawatan yang sepatutnya. Awak rasa saya betul-betul mengandung ke, Hud? Saya tak tahu jawapan tu. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana. Semalam nenek telefon tanya saya, dah bawa ke Shikin pergi hospital? Saya nak jawab apa? Hud, saya tak nak. Saya rasa kalau awak pergi hospital, awak dengar dekat saya, awak akan rasa lebih tenang. Tak tahu awak tak pregnant pun. Razlan sangat marahkan Huda kerana tindakan isterinya pada Shikin sangat melampau. Dari itu, semua orang dapat tahu bahawa Shikin tidak mengandung. Ramai terkejut atas penjelasan Dr. Afan. Bagaimana Shikin tidak boleh mengandung? Sedangkan ujian kehamilan yang pernah Shikin buat sebelum ini menunjukkan double line. Apa yang doktor katakan, mungkin ada kesilapan di situ. Sebenarnya, Shikin menghidap fibroid and cyst. Kami dapati ada cyst pada rahim. Kenapa pregnancy test saya double line? Mungkin ada kesilapan. Tapi normally takkan ada positif. Tu saya tak boleh nak komen kerana ujian tu puan yang buat sendiri. Kau permudahkanlah urusan aku dan isteri aku, Ya Allah. Kau sembuhkan dia, Ya Allah. Kau selamatkanlah dia, Ya Allah. Kekeliruan yang dilihat pada simptomnya kerana sama dengan wanita mengandung. Contohnya, kerap pening kepala dan muntah-muntah. Perutnya juga buncit disebabkan penyakit itu. Nampaknya, Zaman sangat gembira kerana anaknya bukanlah seperti wanita yang tiada maruah di luar sana. Selepas Shikin telah selamat dibedah, Zaman nampaknya akan tamatkan perjanjian dia dan Huzaifah. Perjanjian kahwin kontrak. Ain perlu tukar plan lain untuk hancurkan hidup Shikin. Babak flashback menunjukkan ujian kehamilan yang dibuat Shikin telah ditukar oleh Ain sendiri. Double line tersebut adalah hasil ujian kehamilan dirinya, bukannya Shikin. Shikin telah dituduh mengandung. Lufia pula mengamuk kerana dia merasakan Hud akan bertambah sayang pada Shikin. Nian, makan cepat-cepat. Pakai siap, tukar baju. Kita pergi hospital. Why? Shikin tak mengandung. Kemungkinan doktor suspek ada sis. Asal plan aku hanya tak menjadi ni? Kesian Shikin tu. Tahu tak? Saya minta maaf. Hud dah cerita semua ke awak. Tapi awak still nak tuduh Shikin juga. Ya, saya tahu. Saya salah. Dia tak mengandung. Lagilah Hud akan sayang dia. Tak apa, Lufia. Kau jauh lebih cantik daripada dia.
Pembedahan telah pun berjaya dan Shikin telah dibenarkan pulang. Hood akan tidur di sebelah katil Shikin sebagai langkah berjaga-jaga untuk pantau isterinya. Zaman telah buka mulut mengenai perjanjian itu. Hood berhati untuk melepaskan Shikin. Bak kata Khalid, jika Hood pemainkan perkahwinan, ibarat pemainkan agama. Hood berharap diberi sedikit masa lagi untuk menjaga Shikin sehingga sembuh. Hood membeli cincin untuk Shikin. Dia pun tak pasti sama ada cincin itu hadiah perkahwinan atau hadiah perpisahan. Ain mengadu pada Wafi tentang kegagalan rancangannya. Wafi cadangkan supaya hentikan dulu apa-apa plan dan biar saja Zaman bertindak dulu. Lufia dan Firman berharap perjanjian yang dibuat Zaman mereka dapat kecapi kebahagiaan dengan orang yang tersayang. Rostam telah mendengar perbualan anaknya bersama Wafi dan Farid. Dia mendengar tentang kegagalan rancangan anaknya berkaitan merebut kasih sayang. Aku nak tanya kau. Malam tu kau buat apa dengan Shikin? Bawa pergi hotel, ambil gambar. Kau tak ada buat apa-apa kat dia, pegang dia ke apa ke? Nak lebih-lebih bayar. Wafi, kau tiap budak ni kat mana lah? Kalau Shikin duduk dekat rumah tu, aku bukan lagi anak kesayangan. Dan bila aku bukan anak kesayangan, kau rasa aku boleh ke dapat semua harta Tuan Zaman tu? Okey, macam mana kau nak hancurkan Shikin? Ha lah! Zaman ada anak perempuan. Inilah masanya untuk aku balas dendam balik pada kau. Selain itu, dia baru saja tahu bahawa Zaman mempunyai anak perempuan bernama Shikin. Dia rasa inilah masanya untuk dia membalas dendam. Dia akan bantu anaknya untuk singkirkan Shikin. Ain rasa pelik bagaimana ayahnya tahu tentang Shikin. Dia merasakan mungkin Wafi yang beritahu. Zaman merancang untuk menghantar Shikin belajar di luar negara setelah bercerai dengan Hood. Mahani sama sekali tak setuju dengan rancangan suaminya kerana perkara ini mendatangkan dosa dan salah di sisi agama. Bercerai tanpa sebab yang munasabah. Zaman juga telah memberi surat perceraian pada Hood. Hood hanya serahkan pada takdir. Jika jodohnya dengan Shikin tak panjang, dia terima dengan hati yang reda. Tapi itu tak mengubah apa pun. Hood tetap kahwin dia sebagai pak sanggup. Habis tu perjanjian Hood dengan bapak Shikin tu macam mana? Aunty ada rasa bersalah pun ada. Rasa marah pun ada. Dia tak mengandung dah sekarang. Aunty rasa dia nak ke kat Hood? Tak habis awak keluar dengan Lufia ni. Bila awak sibuk keluar dengan Lufia, baik awak pergi jenguk Shikin tu. Awak ni tak habis-habis. Shikin. Yang awak beria-ria sangat. Ke awak ni yang syok dengan dia? Awak ni betul menguji kesabaran saya, awak tahu tak? Zaman berjumpa sendiri dengan Shikin dan dia mahu anaknya ikut rancangannya. Sama cita-cita dan Firman akan ikut sekali ke luar negara. Shikin takkan setuju dan Zaman tegaskan bahawa Hood akan cerai juga dengannya. Terjebak pula antara dua orang yang busuk hati antara Ain dan Lufia. Mereka berdua pula yang sama-sama merancang untuk singkirkan Shikin. Ketika Lia berbual dengan rakannya, dia ternampak Ain masuk ke klinik. Farah beritahu bahawa Ain seringkali membuat rawatan di situ, iaitu gugurkan kandungan. Video live yang dibuat Shikin telah mendapat sambutan, sehingga kan Hood sendiri dapat melihat video itu. Video itu beritahu tentang perasaan Shikin pada Hood. Kemudian, Hood sendiri yang luahkan perasaan cintanya. Shikin sebenarnya malu dengan Hood, tapi dia berkata juga pintu biliknya sentiasa terbuka untuk Hood. Berdosa kalau seorang isteri itu menidakkan hak suaminya yang sah. Saya tak nak tanggung dosa tu sampai saya mati. Itu kalau saya tak reda. Tapi saya reda. Awak tak berdosa sikit. Awak tak pernah sesekali pun menyusahkan saya. Sebab saya ikhlas cintakan awak.
pintu ni sentiasa terbuka untuk awak. Tak guna pun Firman. Firman? Firman tu dulu bekas tunang si Shikin. Shikin dah bertunang? Ya Lufia, Shikin pernah bertunang. Kalau kita tak singkirkan Shikin, kau takkan dapat Hud dan aku takkan bersama dengan Firman. Faham tak benda? Sampai masanya, Shikin balik semula ke rumah ayahnya. Tapi sebelum itu, dia serahkan cincin yang dia beli sebelum ini. Dengan rasa sebab, dia terpaksa juga biarkan Shikin pergi. Keadaan nampaknya tenang apabila Shikin sampai di rumah. Selepas itu, Shikin minta semula pada Ain rantai emas pemberian arwah maknya. Di waktu ini, Ain merasakan dirinya sudah kalah. Saya tak pernah beli barang untuk orang lain yang nilai dia semahal ni. Tapi saya beli juga untuk awak. Insan yang paling bernilai. Dan saya nak bagi dekat awak pada hari yang paling sedih dalam hidup saya. Kau dah kenapa? Masuk bilik aku mencari gaduh ni. Mana rantai mak aku tu? Betul. Kau jangan nak cuba belagak dengan aku tau Shikin. Tapi ini hak aku. Dan kau tak ada hak langsung atas barang-barang arwah mak aku. Oh, belagaknya kau dengan aku Shikin. Angkuhnya kau kan? Tak apa. Firman serta kedua ibu bapanya datang ke rumah menikmati makan malam untuk menyambut kepulangan Shikin. Shikin nampaknya dalam keadaan sedih dan dia kurang selera makan. Dia pun minta izin untuk masuk ke bilik. Dalam bilik, Shikin bersendiri luahkan perasaan tak puas hatinya pada ayahnya dan Firman. Masa dia susah, mereka berdua tak sudi menerimanya. Hanya Hud saja yang ikhlas menjaganya. Hud dalam dilema kerinduan. Rindu pada isteri tercinta. Hanya kali sajalah tempat dia hilangkan sedikit kesunyian. Lia mendapat panggilan dari orang tidak dikenali. Namun dia merasakan dia pernah terdengar suara itu. Cuma tak tahu di mana. Lufia berjumpa dengan Hud untuk meminta maaf. Tapi Hud berkata, orang yang sepatutnya meminta maaf adalah Shikin. Khalid rasa kasihan dengan Lufia. Lufia bukannya jahat. Cuma dia terlalu obses dengan Hud. Kalau you datang sini, nak datang minta maaf dekat I, tak payah. Kalau nak pergi minta maaf, you pergi kat Shikin. Ni Lufia, bapak kandung aku. Uncle. Hai. Kenapa ni? Kenapa panggil bapak? Ain rasa Ain ada idea. Hud dan Shikin tidak jadi bercerai. Hal ini membuatkan Tuan Zaman naik geram dan marah. Dia pun membawa Shikin pulang ke rumah dan mengurung anaknya dalam bilik. Ain pula berharap sangat supaya Hud jangan mengalah untuk pertahankan haknya sebagai seorang suami. Dia sentiasa mencari jalan supaya Firman tidak berkahwin dengan Shikin. Mahani sememangnya tak setuju dengan tindakan suaminya. Dialah yang membantu Shikin untuk perbetulkan keadaan. Ain nampaknya gembira dengan tindakan maknya. Shikin pun telah kembali semula ke rumah Hud. Hud nampaknya gembira setelah melihat kelibat isterinya di depan matanya. Kemudian, Hud membawa Shikin balik ke kampung. Inilah saat ketenangan yang paling diidamkan. Jauhi sebentar dari segala masalah. Nenek Mariam sangat teruja setelah cucu menziarahinya. Lufia tidak tahu apa harus dilakukan. Dia berjumpa dengan Huda untuk mengadu tentang Hud. Razlan jelaskan bahawa Lufia tidak ada jodoh dengan Hud. Rostam mengupas orang untuk ikuti segala pergerakan Zaman. Ini merupakan langkah awal untuk dia balas dendam. Teringat kembali peristiwa lalu di mana dia ditahan oleh pihak polis di atas laporan yang dibuat oleh Zaman. Zaman telah perangkap dia. Saya tak nak ceraikan isteri saya. Puan Ashikin binti Zaman, adakah kamu setuju dilepaskan secara talak oleh suami puan? Saya tolak penceraian ni. Dua je? Bos, ni je yang kita dapat. Okey lah, ada dorang kan.
Kau buatkan aku merengkuk dalam penjara sebab nakkan Mahani. Sekarang masuk tu aku balas dendam, Tuan. Ain berjumpa dengan Wafi setelah agak lama Wafi hilangkan diri. Bukan apa, Wafi kini menjadi sasaran polis. Wafi mahu menikah dengan Ain. Tapi apabila Ain berkata yang dia mahu kahwin dengan Firman, Wafi naik angin dan mengasari Ain. Lia telah mendapatkan maklumat berkaitan urusan gugurkan kandungan oleh Ain. Sudah 2 kali Ain gugurkan kandungannya. Bekas penghuni Yayasan Nur Kasih iaitu Fina telah muncul kembali untuk berjumpa dengan Zaman. Malangnya, Zaman telah ditikam olehnya dan muncul keadaannya stabil setelah diperiksa oleh Dr. Firman. Hud dan Syikin pun segera ke hospital setelah mendapat mesej dari pihak sana. Huda terkena air panas pada tangannya dan Razlan pun telah membawanya ke klinik untuk rawatan. Kebetulan, Hud pun pulang menziarahi mak ayahnya dan dia terkejut melihat keadaan maknya dengan tangan yang berbalut. Syikin mahu pergi melawat mak mertuanya tapi dipersoalkan oleh Firman. Di waktu ini, Zaman telah pun dijaga oleh Mahani. Syikin dengan sekeras-kerasnya memberi peringatan supaya jangan ganggu hidupnya lagi. Apa saja perbelahan mereka berdua, pasti Ain tersenyum lebar. Huda rasa bersalah setelah menantunya melayani dirinya dengan begitu baik sekali. Apabila Syikin pulang ke rumah Hud, dia terkejut melihat Lufia dengan berbaju tidur merah ada di situ. Badan aku. Fina, kau jangan aku kan? Jangan, Fina. Nak tak bisa aku. Macam mana kau masuk, Lufia? Assalamualaikum. Dia buat apa di sini? Yang suruh I datang kan? Cakap Syikin tak ada malam ni. Syikin! Mission accomplished. Syikin terikut emosi, tapi atas dasarnya, dia tahu Hud takkan melakukan perkara yang tidak senonoh di belakangnya. Setelah gagal halau Syikin pergi, Hud menghalau pula Lufia. Dia mengadu pada Khalid tentang ujian kehamilan yang Syikin buat. Ujian kehamilan itu telah ditukar oleh Ain. Khalid berkata, tiada unsur bukti untuk menyalahkan Ain dalam hal ini. Huda semakin hilang sabar dengan Lufia. Dia sudah sedar bahawa menantunya itu adalah sebaik-baik manusia, bukanlah seperti apa yang digambarkan sebelum ini. Dia pun menghalau Lufia keluar dari rumahnya. Zaman masih tak serik setelah apa jadi pada dirinya. Nak juga satukan Syikin dengan Firman. Apabila Mahani menasihati suaminya, sikap Zaman sepertinya sedikit berubah. Berubah ke arah yang baik. Dia tidaklah terlalu mendesak anaknya. Wafi semakin kehabisan wang dan dia perlukan bantuan Ain. Cemburu hati Hud apabila secara kebetulan dia ternampak Firman mahu memberi bunga pada Syikin. Syikin rasa bersalah dan dia menolak pemberian Firman. Sebagai sahabat, Khalid menasihati Hud supaya jangan terlalu awal buat andaian. Mungkin apa yang dilihat belum tentu lagi betul. Mahani beritahu pada Syikin tentang kes Fina. Fina telah pun ditangkap polis dan Zaman pun telah pergi ke balai untuk buat laporan. Mahani juga dapat jangka Syikin sedang bergaduh dengan Hud. Hud mula menunjukkan tanda-tanda pelik. Dia mula tidak suka pada bau kopi. Arif pun rasa pelik dengan Hud. Hud mendapat pesan makanan dari isterinya. Nak tak nak, dia kena hantar juga pesanan itu. Hud hanya sekadar hantar makanan saja dan tidak berkata apa pun. Dia pun terus beredar. Syikin terperasan satu ucapan dari suaminya. Tersenyum Syikin setelah membacanya. Maknanya, Hud tak marahkan dia tentang kejadian tadi. Hud, kenapa ni? Mama tanya dia buat apa malam tadi? Ha? Pakai baju tak senonoh, masuk rumah orang. You ingat, bini you dah marah sangat? Mengandungkan orang lain jadikan you tak sanggup? Lufia! Antara dengan balik! Mama banyak dosa dengan Syikin dan Hud. Dah. Pesanan untuk Syikin Zaman? Ya, saya. Tu je.
Akhirnya, Rostam dan Zaman bersemuka. Nampaknya, Rostam akan mula mengganggu rumah tangganya. Oleh itu, Zaman memberi sejumlah wang yang banyak kepada Rostam supaya jangan ganggu kehidupannya lagi. Duit itu tidak dibahagikan sama rata antara dia, Ain dan Wafi. Rostam putar balik cerita supaya Wafi percaya. Wafi tetap mahu berkahwin dengan Ain, tapi Rostam pertahankan anaknya. Dia berkata anaknya akan berkahwin dengan doktor. Lufia dimasukkan ke hospital kerana overdose. Itu pun oleh kerana dia makin tertekan kerana tidak dapat memiliki Hood. Hood sudah pun berbaik dengan isterinya. Dia berpeluang bermalam di rumah Tuan Zaman setelah dipelawa oleh Mahani. Ya Allah, kalau Hood jodoh terbaik untuk aku, Kau kekalkanlah kami, ya Allah. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esok awak balik sini. Bukan awak cakap awak nak ambil ke? Awak dah tak marah? Marahlah juga. Tapi saya tahu awak takkan buat benda-benda macam tu. Awak dah tahu. Kenapa dah sampai macam tu? Nak berajuk. Pergi jumpa Firman. Awak tu saya tak suka. Saya tak ajak dia pun. Dia yang datang. Bunga tu. Bunga saya bagi balik kat dia tau. Kenapa dengan dia? Jadi ke Hood datang ambil? Jadi bang. Tapi tu lah tak sampai-sampai lagi. Dah pukul berapa dah ni? Tak sampai-sampai lagi. Ya Allah. Aku kena pergi ambil Shikin lah. Aku dengan handphone pun tak ada ni. Habis takkanlah aku seorang nak kena tunggu Lufia. 100,000. Urusan kita sampai sini saja. Kau dengar sini Kau jangan main gila tau dengan aku. Aku ni dah banyak berkorban untuk anak kau. Kau faham tak? Aku cakap macam tu pun kau percaya. Kami, aku ada suku campur lagi setengah. Rostam telah pun terangkan pada anaknya tentang konflik antara dia, Zaman dan Mahani. Barulah Ain faham kenapa ayahnya mahu balas dendam pada Zaman. Huda meminta maaf pada Shikin atas sikap dinginnya sebelum ini. Hood melawat Lufia. Lufia tetap merayu supaya jadikan dia sebagai isteri nombor 2. Firman ada berkata pada Shikin yang dia mahu perbetulkan keadaan. Tapi selepas itu, Shikin pingsan dan Firman mencari Hood. Konflik semakin ke puncaknya. Firman dan Lufia telah undur diri dan takkan ganggu Hood dan Shikin lagi. You tahu kan hidup ni sekali je. Jangan buat benda yang akan makan diri you sendiri. Yes, kehilangan tu sakit tapi you kena kuat. You dengan Shikin macam mana? I minta maaf. I tak boleh nak terima you semula. Firman, tolonglah faham. Selepas you buang bunga dengan hadiah I dah faham. I akui hati I sakit bila I dapat tahu you dengan Hood. Shikin, I janji I takkan kejar you dah lepas ni. Alhamdulillah. Zaman pula tidak boleh terima keputusan Firman. Walau apa pun, dia akan cari jalan untuk pisahkan Shikin dan Hood. Hood pula alami muntah yang teruk dan dia tidak larat untuk bekerja. Shikin terdengar percakapan mak mertuanya. Huda meluahkan perasaan tak puas hati mengenai layanan Zaman pada anaknya. Kalau ikutkan, Razlan dan Huda mahu berjumpa besan, tapi Hood melarang. Dia mahu betulkan dulu urusan dia dan Shikin. Shikin berusaha untuk betulkan semuanya supaya tiada orang yang sakit hati. Shikin terbuka hati untuk berkongsi kasih dengan Lufia. Hood sekeras-kerasnya berkata yang dia tidak mampu menjaga dua hati. Selepas itu, Shikin menambahkan lagi rasa sakit hati Hood. Dia berkata pada Hood supaya lepaskan dia. Hood jadi salah faham. Dia fikir Shikin boleh kembali semula pada Firman. Ubat Shikin tertinggal di hospital. Oleh itu, Firman datang berjumpa Hood dan serahkan ubat tersebut. Esok hari, Zaman mahu menjemput Shikin,
dan akan uruskan tentang wasiat yang akan diserahkan pada Shikin sepenuhnya. Ain terdengar perbualan Zaman dengan peguamnya dan dia sangat terkejut. Shikin minta pada Hood supaya hantar dia ke rumah ayahnya, memandangkan dirinya tidak berapa sihat. Hood malas melayan kerana isterinya dan dia menyuruh Shikin pergi sendiri. Huda ternampak bergusap ubat milik Shikin di atas meja tamu dan dia melihat ada ubat asid folik untuk orang mengandung. Selain itu, ada juga ultrasound baby scan. Shikin Zaman, this is folic acid. Ni Shikin tertinggal semalam dalam bilik aku. Aku nak kasih ni kat Shikin, tapi kebetulan aku datang sini aku nampak foto kau. Nanti kau kasih dia. Ubat awak tertinggal kat bilik Dr. Firman. Awak buat apa yang jumpa dia? Tak, saya... Awak memang terbaik. Kau tak hantar? Ada kerja lama, dia busy. Takkanlah nak hantar isteri, tak boleh. Kereta dah sampai dah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, buat siapa ni? Buat Shikin, dia tinggal semalam kat hospital. Ini folic acid ni, Hud. Ni untuk ibu hamil ni. Ni ada ultrasound scan ni. Baby. Shikin mengandung lah, Hud. Hud dulu. Itulah bukti menunjukkan Shikin mengandung. Hud jadi serba salah dan dia mengejar isterinya. Ketegangan rumah tangga mereka membawa musibah. Shikin terlibat kemalangan apabila bertembung dengan kereta Zaman. Ya Allah. Ya Allah. Tadi telefon polis, polis. Pusing. Ada orang. Ha? Ada orang kat belakang. Ya Allah. Kesan dari kemalangan itu, Shikin telah keguguran dan Hood akan menyimpan rasa bersalah sampai dia mati. Tuan Zaman kehilangan banyak darah dan Hood yang demekar darah padanya. Firman menjelaskan pada Hood bahawa dia telah sedar dengan kesilapannya. Dia tidak mahu mengejar isteri orang lagi. Amat susah Shikin mahu terima suratan takdir. Bukan mudah untuk dia hamil lagi di atas penyakit yang dihidapinya sebelum ini. Dia dan Kak Ida semakin risau kerana Fina yang merupakan bekas penghuni Yayasan Nur Kasih yang kini berada di penjara telah ada peguam yang menjadi sukarelawan untuk bantras sindiket jual beli bayi. Apa yang mereka perlu lakukan? Berhenti kerja? Zaman telah sedar dari koma dan dia terus menyebut nama Shikin. Zaman sudah mula ada kesedaran diri. Dia rasa bersalah pada anaknya. Tak tertanggung dosanya yang dipikul selama ni. Hood agak terkilan dengan Shikin kerana isterinya begitu mudah menceritakan hal rumah tangga di media sosial dari suaminya sendiri. Maka dari itu, Hood dan Shikin cuba perbaiki kelemahan masing-masing supaya kesejahteraan rumah tangga kekal hingga hujung nyawa. You nak buat apa? I kena paksa dia balik. I dah uruskan dengan puan untuk dia minta fasakh. You tak rasa ke semua ni yang you buat ni kejam? Adalah untuk kebaikan keluarga kita. Keluarga kita? Kepentingan you lah. Saya boleh jaga diri saya sendiri. Lagipun bukan ada baby pun nak berpantang. Astaghfirullahalazim. Sayang, kenapa awak kena cakap macam ni? Awak buat macam ni, awak marah, awak dendam dengan saya ke? Saya minta maaf. Awak rasa awak ada buat salah? Tak payahlah nak susah-susahkan diri awak tu. Saya boleh buat semua benda lah. Awak pergi je, tak apa. Awak kenapa ni? Kenapa? Kenapa awak tanya saya? Cuba awak tanya diri awak tu sendiri. Kenapa? Tanya apa? Please, pergi je. Apa ni? Awak beritahulah saya. Shikin. Dari hujung rambut saya sampai hujung kaki saya minta maaf. Dan kita mungkin belum kenal lagi isi hati masing-masing. Saya sayang awak. Saya cinta dengan awak, Shikin. Ain makin tidak tahan dengan urutan Wafi.
Wafi tidak habis mendesaknya supaya kahwin dengannya. Rostam akan lakukan apa saja permintaan dari anaknya bagi menebus dosa silamnya. Rostam mengupah pembunuh bersiri bagi melenyapkan Wafi. Wafi telah mati ditembak. Dah jumpa dah buku cek tu? Ain rasa ayah ada simpan dekat tempat lain lah. Ain rimas lah dia asyik-asyik kacau Ain, ugut Ain. Tak apa, itu nanti Papa uruskan. Jangan risau. Sini. Nenek Mariam dengan mengejutnya datang ke Kuala Lumpur. Anak dan juga cucu sangat gembira dengan kehadirannya. Nenek Mariam juga telah bermalam di rumah keluarga Syikin. Adalah juga tempat Mahani untuk bersembang. Ain telah bertindak di luar jakaan, di mana dia cuba bunuh Tuan Zaman supaya segala harta jatuh pada maknya. Lagipun, Zaman belum sempat lagi menyerahkan hartanya pada Syikin. Mujur Syikin datang dari mengelakkan perkara buruk berlaku. Keadaan Zaman kembali stabil. Rostam memarahi anaknya kerana bertindak tanpa berbincang dengannya terlebih dahulu. Pihak polis berjumpa ahli keluarga Zaman. Mengikut bukti melalui CCTV hospital, memang sah si pelaku adalah Ain. Ain kini menjadi buruan polis. Di manakah dia mahu lari lagi? Dia mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan dia mendapat tawaran kerja baru yang dijalankan oleh Khalid. Ain tidak boleh masuk ke wad Zaman lagi kerana ada polis yang menjaganya. Tuan Zaman tidak mahu mendakwa Ain. Syikin kurang bersetuju dengan keputusan ayahnya. Zaman juga mengucapkan terima kasih pada Hud kerana mendemakan darah padanya. Zaman pun telah dibenarkan keluar hospital. Kenduri doa selamat akan diadakan. Semua ahli keluarga bekerjasama memasak dan sediakan hidangan. Doa yang dipohon, semoga seluruh ahli keluarga dijauhkan dari segala musibah. Firman dan Lufia datang berjumpa Hud dan Syikin. Lufia singgah sebentar kerana dia mahu pulang ke Sarawak dan Firman akan menghantarnya ke airport. Zaman telah amanahkan Hud supaya jagakan keluarganya. Awak boleh hidup tanpa saya ke lepas ni? Jadi betul lah ayah suruh kita pisah. Apa awak ni? Kalau saya suruh awak tinggalkan Syikin, awak setuju? Tak. Saya takkan tinggalkan Syikin. Kalau saya paksa? Tuan boleh cuba tapi saya takkan buat. Jadi jangan tinggalkan Syikin. Tuan mungkin tak faham. Apa sih? Ayah nak minta maaf atas apa yang berlaku selama ini. Zaman tahu tidak lama lagi dirinya bakal didakwa atas kegiatan haramnya. Nasibnya akan ke situ juga. Ain telah curi-curi masuk ke rumah dan dia mahu membunuh Syikin. Perbalahan dan pergelutan yang berlaku membuatkan Ain memakan dirinya sendiri. Akhirnya, Ain meninggal dunia di situ juga dan jenazahnya telah pun selamat dikebumikan. Rostam juga telah ditahan polis atas kes bunuh mangsa bernama Wafi. Kalau ayah yang salah, biar ayah bertanggungjawab. Selama ni ayah tak pernah anggap Ain macam anak sendiri. Semua asyik lebihnya Syikin. Habis aku ni apa? Kau diam lah! Kau boleh buat! Lu kenapa? Ain! Ya Allah! Ain! Ya Allah! Rostam, jangan lari! Kamu ditahan atas kes pembunuhan. Guru, aku bunuh siapa? Aku tak bunuh siapa lah. Aku nak minta tolong sikit je. Tangguh masa sikit. Sebab anakku tak dapat lagi cek daripada Zaman. Itu bukan masalah kita orang. Kita orang bagi kau masa seminggu je tau. Aku akan pastikan kau
masuk neraka sama-sama dengan budak yang mati tu. Faham? Masanya sudah tiba Tuan Zaman undurkan diri. Sepandai mana tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Kegiatan jual beli bayi telah dibawa ke pihak berkuasa. Zaman telah direman dan dipenjara selama beberapa tahun. Beberapa tahun kemudian, Tuan Zaman akhirnya dibebaskan. Alhamdulillah, akhirnya ayah dibebaskan juga kan. Sekurang-kurangnya, Mama dah ada teman. Ataupun Maisa, nak teman Tok Ma tak? Ah,